Ya, bunyi dia lambat. Tolong gitu. Bunyi dia lambat. Lepas tu saya tengok dia jatuh. Tu je lah. Allah, saya tengok dia. Lepas tu saya telefon bomba tu lah. Saya duduk sini. Tak ada tengok. Saya duduk tetangga rumah saya je. Saya tak pergi dekat. Api duduk rumah saya pun serodoh. Bahaya dia panas. Luluh hati seorang suri rumah melihat jirannya yang juga seorang warga emas meminta tolong dari dalam rumah yang sedang terbakar namun tidak berdaya membantu disebabkan api yang marak. Kejadian itu menyebabkan warga emas dikenali dengan panggilan Kak Yah 70 tahun maut. Anis Surati Muhammad 45 tahun berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 5.30 petang ketika dia sedang minum petang bersama keluarga di rumah sebelum tiba-tiba terdengar dua dentuman kuat. Katanya sebaik keluar, Anis ternampak Kak Yah melambai-lambai dengan penuh cemas dari tingkap. Menceritakan kejadian, Anis berkata Kak Yah menjerit meminta tolong dari tingkap dan selepas itu dia terjatuh. Anis berkata dia menghubungi pihak bomba namun keadaan bertukar buruk dengan cepat. Menurut Anis, Kak Yah sukar untuk berjalan, berkemungkinan menghalangnya daripada menyelamatkan diri daripada rumah yang sedang terbakar.